Kenapa budaya hypebeast dah sendu? Dictionary.com definisikan hypebeast sebagai seseorang yang suka trend fashion terkini dan barang rilis baru dalam dunia streetwear semata-mata untuk nampak ada status, ada duit. Bahasa mudahnya, orang yang beli benda mahal bukan sebab dia suka atau sesuai dengan diri dia, tapi sebab benda tu tengah hype dan boleh dijadikan bahan untuk flex. Tapi perasan tak, sejak kebelakangan ni kita dah tak dengar lagi dah pasal hypebeast ni. Lebih-lebih lagi lepas COVID, trend ni macam dah mati. Tapi kalau sebelum COVID, manusia memang gila nak jadi hypebeast. Kalau tengok contoh paling ekstrim, brand macam Supreme pernah jual benda basic macam batu bata dan orang sanggup bayar ratusan dolar untuk benda tu. Sama juga dengan collectible daripada kaos, figura yang asalnya dah mahal tapi boleh melambung sampai puluhan ribu. Orang sanggup beratur 3 hingga 4 hari semata-mata nak beli barang rilis baru. Walaupun barang tu cuma pencangkul, batu bata atau benda random yang tak ada fungsi pun dalam kehidupan. Dari luar nampak macam bodoh, tapi dalam dunia hypebeast itu semua normal. Jadi persoalan besarnya, macam mana brand boleh manipulate demand sampai tahap macam ni? Macam mana satu istilah yang dulu orang guna untuk kutuk boleh bertukar jadi sesuatu yang orang bangga dengan label diri sendiri? Untuk faham benda ni, kita kena patah balik asal-usul streetwear. Streetwear sebagai satu genre fashion biasanya dikaitkan dengan tahun 80-an, bermula dengan jenama macam Stasi yang diasaskan oleh Sean Stasi. Dia tak start dengan niat nak jadi empire besar pun. Dia cuma buat baju untuk kawan-kawan dia, letak signature graffiti yang ikonik tu. Konsep dia sangat raw dan jujur, limited, underground, bukan untuk semua orang. Dia sendiri pernah cakap, kalau dia expand terlalu besar, brand dia akan hilang value. Maksudnya dari awal, streetwear ni dibina atas prinsip autentik, bukan keuntungan semata-mata. Tapi bila masuk era 90-an dan awal 2000-an, benda ni mula berubah. Muncul istilah hypebeast dalam forum-forum online dan masa tu maksud dia memang negatif. Hypebeast masa tu bermaksud orang yang tak ada identiti sendiri, ikut trend semata-mata beli apa yang tengah popular tanpa faham pun kenapa benda tu cool. Dalam masa yang sama, muncul platform macam Hypebeast yang diasaskan oleh Kevin Ma. Ironinya, dia guna nama tu sebab rasa kelakar, tapi lama-lama istilah tu sendiri berubah makna. Bila culture tu makin besar, makin ramai orang embrace perkataan tu sampai akhirnya jadi sesuatu yang neutral dan lepas tu jadi macam pujian. Perkembangan ni tak boleh dipisahkan daripada kebangkitan brand macam Supreme. Founder dia James Jebbia pernah kerja dengan Sean Stasi dan belajar banyak benda dari situ. Lebih-lebih lagi, konsep limited dan eksklusif. Supreme start sebagai skate shop biasa di New York, siap ada ruang kosong dalam kedai untuk orang main skate. Produk awal pun simple je, macam t-shirt, hoodie, topi. Tapi apa yang membezakan dia adalah cara dia control supply. Barang dia sentiasa limited, drop sikit-sikit dan sold out cepat. Dari situlah lahirnya rasa kalau tak grab sekarang, kau akan miss forever. Bila demand tinggi dan supply rendah, automatic value naik. Orang mula beratur berjam-jam, berhari-hari. Online pula, reseller guna bot untuk sapu semua stok. Ada yang sampai upah orang lain untuk beratur bagi pihak dia. Dari situ, resell market meletup. Barang yang retail harga biasa boleh jadi 2 hingga 3 kali ganda bila dijual semula. Lama-lama bukan sekadar nak pakai, orang beli untuk buat duit. Budaya berubah dari passion jadi investment. Dalam masa yang sama, brand macam Bape yang diasaskan oleh Nigo juga meletup. Dari Harajuku ke seluruh dunia, Bape jadi simbol hype. Ironinya, nama A Bathing Ape sendiri adalah sindiran kepada golongan muda kaya Jepun yang hidup selesa dan boros. Tapi akhirnya, brand tu sendiri jadi lambang gaya hidup yang dia sindir. Itu yang buat benda tu lagi ironik. Kemudian, muncul pula figura macam Virgil Abloh dengan brand Off-White. Dia bawa streetwear masuk ke dunia high fashion. Design dia kadang nampak simple, tapi dia faham psikologi hype. Dia tahu macam mana nak buat benda biasa nampak eksklusif. Sampaikan dia dilantik jadi artistic director untuk menswear di LV. Ini membuktikan streetwear dah bukan subculture kecil, dia dah conquer mainstream. Masuk pertengahan hingga hujung 2010-an, hypebeast culture betul-betul peak. Masa ni, jadi hypebeast bukan lagi hinaan, malah ada yang bangga.
Orang tak kisah matching atau tak, lawa atau tak. Yang penting total harga outfit tu tinggi. Ada yang literally kira satu-satu. Jaket berapa, kasut berapa, baju berapa, dan jumlah tu jadi kebanggaan. Social media, lebih-lebih lagi Instagram dan YouTube memainkan peranan besar. Rapper, influencer, YouTuber, semua promote lifestyle ni. Semua orang nak nampak kaya dan nak nampak eksklusif. Masalah bila muncul, bila ramai orang masuk culture ni bukan sebab minat fashion, tapi sebab nak ikut trend. Diorang tak develop taste sendiri, diorang cuma ikut apa yang orang lain pakai. Streetwear yang asalnya tentang ekspresi diri dan counter culture bertukar jadi bentuk consumerism yang sangat superficial. Barang jadi makin mahal, makin susah dapat dan makin jauh dari akar asal dia. Budaya reseller lagi memburukkan keadaan. Diorang beli semata-mata untuk jual balik dengan harga yang bapak mahal. Orang yang betul-betul minat jadi mangsa. Nak beli pun tak mampu. Akhirnya ramai mula sedar benda ni tak kekal. Culture tu sendiri mula runtuh dari dalam. Tambah pula bila VF Corporation beli Supreme pada tahun 2020. Ramai rasa brand tu dah hilang jiwa. Bila production diperbesar, eksklusif berkurang, hype pun perlahan-lahan lenyap. Masuk 2020-an, orang dah mula bosan dengan konsep all hype, no style. Diorang nak sesuatu yang lagi bermakna. Fashion mula berubah dari arah minimal, neutral, less loud. Tapi yang menariknya, hypebeast tu sebenarnya tak hilang. Dia cuma berubah bentuk. Sekarang, orang kejar TikTok trend, micro trend estetik tertentu. Dulu flex logo besar, sekarang flex taste kononnya minimal atau effortless. Tapi hakikatnya masih sama, ikut apa yang tengah popular. Kesimpulannya, hypebeast bukan sekadar tentang baju mahal atau kasut rare. Dia tentang mentality. Mentality nak fit in, nak nampak better daripada orang lain, nak rasa belong dalam sesuatu group. Dulu mungkin dalam bentuk Supreme, Babe, Off-White. Sekarang mungkin dalam bentuk lain. Tapi selagi manusia, ada sifat nak compare diri dengan orang lain, nak kejar validasi. Hypebeast culture ni takkan mati. Dia cuma tukar rupa ikut zaman. Jadi apa pula pandangan korang tentang budaya hypebeast ni? Adakah korang pernah terjebak atau sampai sekarang pun memang masih lagi? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.